Aku dapat satu campsite baiknya guys. So kita camping dekat Dali Old Town. And kat depan ni dia punya Southgate. Depan-depan kita je. Itu dia Nong Khai. Dah habis sampai dekat hujung. Nong Khai ialah penghujung Thailand. Di Sungai Mekong sebelah sana Laos dan di sebelah sini ialah Thailand. So this is close. Can we enter Laos for now? It's close. Aduh, tutup bye. Kalau dia kata tutup habis. Okay, aku dekat Nong Khai boundary post nak masuk ke Laos Friendship Bridge. Tapi hari ni aku dapat information yang Ayo. Sejuk guys. 14 Celsius hari ni. Yeah. Ini adalah view dekat Botan, border Laos China. Alhamdulillah guys. Sampai juga aku border China ni. Bila ada sempadan Laos China. Nampak bagi aku bawa masuk basikal ni. Oh, sedih aku kena tinggalkan basikal. Buat saya tinggalkan basikal aku kat sini. Alamak, sedih lah. Lama aku pakai basikal ni. So aku kena masuk train. Sekarang berada di Mohan, China. Good morning. Malam tadi selesa tidur atau tilam. So kita di kemah kita malam tadi. And view pagi ni. So malam tadi kita tak nampak view apa kat sini kan. So ini view dia. Belakang ni Southgate daripada Old Town, Old City. Dan belah sana sebenarnya Tasik. Kalau nampak ada sunrise sikit. Nampak tu. And dekat belakang ni ialah pergunungan dia. 9 Celsius. Wow. Pagi 9 Celsius tadi pagi. Sekarang ni maybe dah kurang sikit lah sebab matahari dah keluar. Nampak gunung belakang ni dah mula kena nampak cahaya daripada sunrise tu, warna kuning-kuning. Wow. Sejuk. Saya bawa jaket ni. Alright, so ni kita punya kemah. View belakang ni, view apa ni? Old Town. And sana kita punya basikal. Malam tadi tak nampak semua ni, semua gelap kan. Sana ada tempat barbecue pit, tempat charge. And belakang sana lagi Tasik yang aku cakap tu. Breakfast guys. Hari ni aku breakfast granola, choc chip granola daripada Lazard, brand Lazard. Tapi sebenarnya ni daripada Marathon Baker punya produk. Dah ada misti ya. Best ni granola. So aku campur dengan susu. Ini tadi susu. Aku beli susu malam tadi. So ini breakfast kita. Wah. So kita belum ada lagi, belum ada plan nak menuju ke mana. Bukan nak menuju ke mana, kita nak sampai mana belum ada plan. Dan sekejap lagi kita tengok map. Tapi kita menuju ke Shangri-La. Semalam road semalam tu kita dah tengok 318. Menarik tu. Dia kata jalan tu kalau tak pergi menyesal. Sedap Now kita baru nak check kita punya map. Kita nak pergi mana hari ni.
So kalau tengok kita punya map, so from Dali dah, Dali tu 163 dalam 3 hari sampai lah. 2 hari lah. Ha? 2 hari 2 hari 80 kilo satu hari. So dekat mana nak lepak? Tengok route dah. Kalau dia ni bukit ni nampak. Ni bukit ni. Ni bukit. So ada bandar kat bukit ni. So kalau dia bukit susah juga dah 80 satu hari. So first for today kita boleh target next town. Kalau macam ni kita dah tengok Lijiang kan. So dari sini tepi sungai ni. Tepi tasik ni. Okey, sekarang ni kita boleh target ni 160 panjang ni kan. The whole stretch. So kita cuba bagi kat sini dulu. Sini. Lebih kurang 3 suku. Lebih kurang apa? 1/3 lah, lebih kurang 1/3. So Ya. kau tekan dekat area town situ. Mana situ, jadi kita target untuk hari ni. Aku nak share sikit kegunaan strap ni. Ini strap yang daripada Sea to Summit. Dia punya strap ni, so sekarang ni dulu aku akan gunakan tali getah tau. Tali getah yang biasa kita beli kat kedai basikal ataupun kedai-kedai hardware tu. Tapi sekarang ni aku dah tak gunakan. Aku dapat Sea to Summit punya brand ni. Dan dia kuat dah. Dan dia sangat-sangat bagus lah. So korang boleh pakai benda ni. Barang aku stable, tak goyang. Dan dia ni ada banyak-banyak saiz. Ini yang besar, ada yang kecil sikit. Boleh ikat botol ke macam-macam lah. Ni contoh strap yang lain. Sea to Summit juga boleh guna untuk ikat benda macam ni, botol kat sini, macam-macam cara, macam-macam benda lah kita boleh guna. Cantik ni. So ni aku punya kemah. Macam ni aku pack barang aku. Ni aku punya tent, dia punya poles. Kat sini aku punya sandal, slipper. So kat sini je lah. Ini je kat belakang ni. Okay, aku dapat seorang kawan baru. Your name ah? Okay, cok. Yo. Your name? 枫叶，China， 枫叶，哎 Okay.，Yeah， 马来西亚的朋友， Malaysia. very good， 非常 Very 棒 good. Yeah. Kita nak tengok dia camping kat sini. 是， Okay, kat sini ada geng touring yang lain. 这是2个骑行的，这是我的帐篷。 Oh yo. Jadi dia punya kemah dia. Dia tidur kat sini. Lepas tu dia tengok kemah kita tadi. Dia tidur kat sini. Sana ada satu tent backpackers juga. Oh, this one good. Dia backpacking. 对。 Dia backpacking. So kat sini cantik. View dia cantik, nampak tasik semua. Beautiful. This is your friend? 2个骑行。 This is your friend also. Touring from China. Oh, dia ada satu geng lagi tapi dia tengah cakap kat telefon. Wow, beautiful day. Beautiful, cantik. Erhai Lake. Yeah. Sini cantik Kita nampak tasik dia, the whole lake. Panjang ni. This is 40 km long. Dia punya tasik dia ni. Dia punya lebar dia 8 km, yang paling lebar lah. Tapi dia punya panjang dia, sepanjang-panjang ni adalah 40 km. So hari ni kita akan cycling mengarah sana. Kita akan menyusul tasik ni lah. This is ada kebun ada kebun orang. Rajin ada orang ni, kat mana-mana ada je kebun. Kat sini tempat charge EV. Ada banyak EV vehicle. 充电的电动。 Ini kereta apa ni? Cantik lah kereta ni. Good. Ini Haval, cantik juga. Ini aku tak pernah tengok kereta ni. Cantik. Ini dah macam Panamera. Bentuk dia daripada belakang, daripada depan. Ni pun aku tak pernah tengok. Ini BYD. Korang pun suka, ramai orang komen aku punya video-video suruh tunjuk kereta-kereta dekat China. Memang kereta kat sini cantik guys. Dia punya design dia, tapi memang banyak tak masuk Malaysia lah. Sini dia punya design dia memang cun lah, memang cun. Ni Mercedes ni biasa, sini pun biasa. Kat Malaysia banyak. Tapi yang tadi tu, ni apa? Ini Nissan. Ini aku tak tahu logo ni apa, aku tak tahu. Ion. A-I-O-N. Ion. So itu toilet. Kita nak pergi toilet kejap. Okay, toilet. Ni satu jalan Route 318, tapi jauh. 5,476 km.
They going to Sichuan? 318， Go to Sichuan. Chengdu. 318此生必驾，上海到西藏5476公里。 Tapi road ni kita tak lalu lah. 对， Kalau 然后 kita 中 dapat 国 lalu. 大理， Oh, Dali. 大理， Oh, 中国 318 is Dali, including Dali? 嗯， Oh, okay. So, but Shangri-La? Going to Shangri-La, no? 318是川藏线，应该是要经过香格里拉，要经过途中一个点，要这样，Oh, okay. Aku tak faham apa dia cakap. Korang tolong buat translate. Korang komen lah dekat video ni. Tapi dari tadi dia berbual dengan aku tak faham apa dia cakap. So, dapat kawan baru. Kita orang boleh bersembang. Ayam dengan itik langsung tak faham. Tapi dari tadi dah sejam dah dia lepak dengan aku. Dia sebab dia langsung tak boleh English, tapi dia boleh aku boleh agak dia cakap apa. Dia pun boleh agak aku cakap apa. YouTube. Okay, almost ready. Kita nak jalan dah. Tunggu Ipen siap. Okay guys, kita start kita punya journey hari ni. Second day. I was cycling to Shangri-La, to Tibet. Me and Ipen. Hari dah panas. Hari ni Ipin memang pro. Dah nak pukul 10 lah baru start jalan. Ipen paling tak pro. Terkial-kial. So kita tenang-tenang, relax-relax je. Kita tak perlu nak jalan jauh sangat. So kita akan masuk Old Town balik. Dan kita akan keluar Old Town ni untuk teruskan. Maybe kita nak singgah pagoda. The Tree Pagoda. Wow, matahari dah panas. Oh, tapi suhu sejuk sebenarnya. Sekarang kalau dengan angin ni aku ingat dalam 22, 23 macam tu Celsius. Ini kita punya view road pada pagi ni. Ini entrance kepada Ancient Town ni. Tang. Aku paling suka tengok kereta kat sini. Sebelum korang teruskan tengok video ini, jangan lupa dapatkan buku Misi K2. Kisah perjalanan aku dari zero, berbasikal dari Tanjung Piai hingga berjaya mendaki Gunung K2. Gunung kedua tertinggi di dunia, 8,611 meter di Pakistan. Tekan link di description video ini. Kita masuk cobblestone lagi. Oh, ni kereta apa ni? Aku suka tengok kereta dekat sini. Ni aku tak tahu ni brand apa. Enclave. Ni logo apa Ben lawa. Belah kiri ni pun cantik kereta dia. Kita akan selalu tengok kereta dia LE. Cantik. Ni apa pula? Ni Toyota biasa. Honda ni biasa. Kau tengok dia punya lori sampah kat sini. Siap ada nyanyi-nyanyi guys. Ada lagu. Kau dengar lagu dia? Ada lagu. Agaknya kau tengok dia orang cara dia orang buang sampah Dia orang buang sendiri tau. Dia lalu je. Ni nampak. Dia lalu je sebab tu dia ada music supaya dia supaya orang semua tahu lori sampah ni nak lalu dan dia orang buang sampah. Nampak situ. Awet ni pula buang sampah. Okay, tu cara dia. Dia orang buang sendiri. Tapi untuk sampah-sampah makanan, sampah yang liquid, yang air, dia ada lori yang lain.
dia gunakan tong tau. Kat tepi ni biasa ada tong. Dia akan buang sampah dekat lori yang memang untuk sampah-sampah liquid, sampah-sampah yang berair. Sampah-sampah kering pakai lori yang ni. Semput. So korang nampak ni tembok ancient town. Dia ada tower-tower dia juga. Korang imagine dulu-dulu dia orang perang dekat atas ni. Dia orang ada pasukan pemanah. So kita ni dekat dalam. Belakang tembok ni ialah luar ancient town ni. Kau tengok rumah-rumah dia. Aku suka tengok architecture. Kat sini rumah dia, dia punya tu jenis lukisan tau. Dekat sebelah Dali ni, rumah-rumah dia ialah lukisan. Penat. Semput. Sekarang baru flat balik. Nampak dia punya dinding ni. Tembok ni dalam 2 tingkat bangunan kot. Wah, kau nak ada Shaolin Kung Fu sini. Kung Fu. Dia tengah sakit pinggang. Kung Fu Master. Now kita dah keluar daripada ancient town tu. Kita dah masuk main road. Sebelah kanan ni dia punya tembok tadi tu. Ini semua bus dan van turis. Dia orang parking kat sini untuk dia punya passenger dia masuk dekat dalam ancient town tu lah. Wow, belakang tu gunung yang semalam. Beautiful. Downhill. Pagi ni busy je jalan. Okay, now kita sambung tengok kereta lagi. AMG, Mercedes, ni BYD biasa kat Malaysia. BYD lagi. Volkswagen biasa kat Malaysia. Depan ni aku tak tahu. Yang warna putih depan ni, tak tahu kereta apa. Lincoln bukan Chinese punya brand. Ni Haval. Yang depan tu cantik. Hycan, HYCAN. Hycan tu cantik. Korang tengok durian. Kalau tak nampak dalam video ni, tu durian. So busy tepi jalan pagi-pagi. Sebab hari ni hari Sabtu aku rasa, jadi ramai orang. Durian raup. Ini durian Thailand ni. Tengok bentuk dia, aku rasa durian Thailand. Tak dapat pula tengok kereta. Tadi banyak. Ni MG pun ada kat Malaysia dah. Dari dulu dah ada lah. Tapi dia bukan, aku nak tengok Chinese punya kereta. Ni Land Rover yang kan tank. Ni lawa ni. MPV ni. Lawa gila. Lawa guys. So kita bagi orang lalu. Kat sini bagus korang tengok, bila orang melintas, kereta berhenti tau. Tak ada traffic light. So aku tengok memang orang kat sini lebih civilized lah berbanding kat Malaysia. Sorry lah orang Malaysia. Kat China, area sini lah, aku tak tahu China belah lain, memang bila ada orang melintas, kereta akan berhenti. Basikal pun sama. Basikal pun dia tak impede kita, dia tak horn kita. So memang selamat lah nak berbasikal kat China ni. So orang Malaysia, kita patut tukar kita punya mentality. Kita punya benda ni nak kata apa bukan mentality, dia macam kita punya sikap lah. Sikap kita dalam memandu. Bila kita tengok orang nak melintas, patutnya kita berhenti lah kan. Dekat China pun diorang boleh buat, kenapa kita tak boleh kan? Ya, macam basikal pun. Basikal banyak kereta kat Malaysia, dia gempet lah, dia pergi horn lah. Tapi cyclist pun kena hati-hati lah. Kadang-kadang kat Malaysia, cyclist kita pun satu hal juga. Kau pergi kayu tengah jalan buat apa? Kita kat entrance Tree Pagoda. Tapi kena bayar tiket lah. Aku malas nak masuk. Aku cuma nak ambil gambar daripada jauh je. Sebab dia punya pagoda dia tak nampak macam kuno sangat lah. Dia nampak macam bangunan baru. Walaupun sebenarnya aku tahu Tree Pagoda ni dia ada sejarah lah. Aku suka tengok yang sejarah-sejarah ni. Tapi aku suka yang betul-betul kuno, yang nampak lama lah. Okay, tengok sejarah dia kat sini. The Tree Pagoda. Dia dibuat pada 1952. 1952 actually tak lama sangat sebenarnya. 1952. So almost tak sampai 70 tahun lah. So Tree Pagodas were initially built for auspicious reason. According to local legends, Dali was once a swamp inhabited by breeding dragon. Oh yo, ada cerita naga lah pula. Okay.
So sejarah dia tak berapa best sebab tak lama sangat pada aku. Kalau dia macam Ancient Town tu, dia daripada 700 AD tau. Lama gila lah. So aku memang minat lah tengok sejarah macam tu. Tapi Tri Pagoda ni tak berapa menarik lah. So kita, walaupun ini adalah antara main attraction dekat Dali, tapi aku rasa tak payah masuk lah. Kita teruskan jalan. Sebab kita pun start lambat sangat tadi, almost pukul 10. So kita nak ada masa untuk jalan-jalan. Ni nampak pagoda ni dari jauh. 1, 2, 3. Sebab tu nama dia The Tri Pagoda. Aku macam lapar-lapar sikit. Aku nak try makan Marathon Baker ni. Kurma walnut, snack kurma medjool bersalut coklat. So dia punya kalori dia ialah 118 kilojoule. Kilojoule kan? Untuk setiap paket ni. So kita dah boleh makan Marathon Baker. Sebenarnya korang boleh dapatkan Marathon Baker ni daripada diorang punya website sendiri, Lazad, ataupun dekat Kozon. Kat Kozon ada jual. Dia ada banyak perisa. So ni antara satunya, salah satu yang aku suka. Ada lagi daripada fig, rasa fig. Korang tengok, coklat, rich coklat. Aku suka. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memang peminat coklat juga sebenarnya. Dalam dia ada badam. Badam, walnut, dark coklat, kurma. Lembut. Dan kalau korang nak tahu, aku pernah bawa Marathon Baker ni pergi K2. Masa aku naik gunung K2. And masa tu, masa aku balik, aku bagi feedback kepada Marathon Baker yang dia punya ni keras tau kat atas gunung. And then dia orang tukar. Ini antara R&D hasil daripada feedback aku masa gunung K2 dulu. Sedap. Okay, kita teruskan kita punya journey daripada Dali. We leaving Dali. Tapi masih pinggir-pinggir town. Old Town dah habis. So sekarang ni kita dah keluar daripada Old Town. Kita dah lepas The Tri Pagodas. And jalan ni dah agak downhill. So laju sikit lah. Best downhill. Kejap lagi kita melayan bukit. 20 km baru. Tapi jalan ada banyak jual ni. Ada banyak jual. Aku tak tahu macam kuih ada gambar dia. Yang dia jual ni macam kek lah. Banyak tepi-tepi jalan dari tadi. Jalan ni dia agak rolling. Naik panjang, turun panjang, tapi dia tak steep sangat. Aku dah start lapar. Aku tengok ada Porsche kat depan aku. Banyak juga aku jumpa Porsche kat sini. 718 Boxster. Aku nak tengok dia jual apa. Aku suka tengok local street food tau kalau pergi mana-mana. Tu dia bakar. Tu roti lah, roti. Tu cara dia masak. Dia telur. Okey, aku try Google kejap tengok makanan dia apa. So macam mana cara dia lah, kita guna Google Translate. Kita ambil gambar. Okey, kita tengok kat sini apa benda dia translate. Si freshly baked broken crispy baba. Okey. Jinghao All intersection. Okey, apa kat situ? Broken freshly baked. Tapi ni daripada telur. Ada daging-daging lah. Dia ada macam ada daging. So aku tak nak makan lah sebab dia ada daging. Ni hao. Hello. Tengok dia masak. Dia bakar pakai ni. Can I take video? Okay. Dia macam roti. Bawah tu dia ada minyak, bawah tu ada arang, kat atas ni pun ada arang juga. This is 要去哪里呢？ yeah. 要去哪里？ Yeah. I want to buy one. I will check. This is what? This is Oh, dia ada daging. So tak apalah, kita tak makan.
Share. So menarik lah dia punya local food dia. Dia pakai arang macam ini. 它这里下面还有火， Ya, ya. 上面有火。 Okay, bawah arang, atas arang. Dan dia letak di ini ni macam tak tahu apa benda warna hitam. Tapi ni daging. Ada gula, garam, ada garam lah. Menarik tapi aku tak nak makan sebab ada daging tu. Nampak? Oh, sedapnya nampak. Dia ada yang tak ada daging sebenarnya tapi tak nak. Bye bye. Aku dah bawa bukan biskut raya tapi ni daripada raya lah. Kacang. Aku letak kat sini sebab aku lapar-lapar sikit, aku nak makan. Letak kat sini supaya aku senang nak makan. So best kita dapat tengok. Oh, dia buka lagi ya. Kita dapat tengok dia punya local food lagi macam itu. Oh, dia selalu taruh minyak. Okay. So kita dapat tengok one of dia punya local food ataupun maybe traditional food juga dekat sini. Ya, sebab tu best ni nak bersikal. Kita dapat tengok macam-macam makanan. Salah satu makanan dia memang nampak sedap gila tapi aku tak berani nak makan. Okay, let's go. Ni ada makcik ni. Makcik ni pakai baju orang lokal kat sini lah. Wah, gegah. Kita dah masuk satu area town ni. Kita keluar daripada highway tadi and turun dekat dengan tasik, menghala ke kanan. Sebab tadi tu kita jalanan tadi tu macam highway, ring road. Ya, kita sekarang ni aku dah turun masuk jalan biasa. Masuk jalan tepi-tepi tasik tapi kita masuk dekat town. So jalan dia cobblestone. Aduh, bergegar-gegar. So bandar ni tak tahulah dia tourist area ataupun tidak. Tapi nampak dia macam cantik lah bandar dia. Bangunan-bangunan dia kau tengok. Dia macam walaupun dia macam tersusun lah. Dia macam old town juga style dia. Pintu kayu. Dia punya tingkap kayu. Bumbung dia, bumbung ni cantik kan? Wow. Susah weh jalan kalau kayu. Jalan macam ni cobblestone ni. Dia translate. So sekarang masih Kalipin dah ada problem sikit. Kita singgah kat kedai ni. Aku rasa dia tak pandai ya Bin. Angkat. Cuba angkat. Okey. Okey. Aku rasa dia pandai buat ni. Okay. So sebab Ipin ni dia baru beli group set ni. Sebelum datang sini dia tukar dia punya group set, dia punya gear semua. Sebab yang lama punya dia kata tak best lah, rosak. So ni dia tukar yang baru punya Shimano GRX. And dia ada check dulu lah. So kita berhenti kejap makan mi sebab aku lapar. Dia macam mi celup macam itulah. Oh, dia ada ayam hitam lah. So kita tengok dia buat macam mi celup. Oh, Maggi. Oh, dia punya mi dia macam okay. Jom kita try makan nanti. Dia campur-campur macam kita kalau kat Malaysia mi celup. Tu nanti dia letak dia punya sup. Wah, dah sampai dah kita punya mi. Rasa dulu Pin. Kau jangan tipu aku. Tapi ni halal Pin, confirm halal. So kita pakai ni mi dia Lain sikit lah. Besar-besar. macam oden. Bukan oden, apa benda? Jepun punya tu? Ramen. Oh, tak sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Aku try. Panas. Tak habis ni. Tak habis, tapi rasa okey lah. Rasa boleh makan. Kuah dia tak panas Asal tak panas?
Dia memang makan macam ni pun. Tak. Dekat sini dia ada kol juga. Macam tu aku ada makan daging dia. Kol apa tak? Tanya boleh hot. Ni mi dia. Dia tak panas dia punya kuah. Sedap apa dia aku? Cuma kalau dia panas sedap. Kat sini dia ada macam pasar pagi. Aku dah jalan lepas makan tadi. And lalu area ni menarik lah tempat ni. Semua orang pakai topi macam ni. Pakai topi. Tak tahu dia nak cakap style apa. Semua pakai nampak. Dia macam apa? Sunday car free ke macam tu lah kan. Agaknya lah. Tapi cun, best area ni. Aku sebenarnya tak tahu nama tempat ni tau. Nama kampung ni apa. Aku tak, kalau nak beritahu korang nak pergi sini apa, aku tak tahu. Kejap aku try Google lah. Aku tengok dekat map kejap lagi. Tengok. Tapi mostly local tourist. Aku tak jumpa pun foreign tourist lah. Diorang jalan kaki semua. Rumah kayu dia macam old town kan. Tengok macam ni. Diorang ambil gambar. Kita kena belok kanan ke Ben? Ramainya. So ni macam old town dia. Jual buah-buah. Ni betul-betul old town. Korang tengok dia punya bangunan dia. Bangunan kayu. Aku masih tak faham apa attraction dia selain bangunan kat sini. Kanan ni ada kuda. Okey, kita tengok kat sini. Diorang ambil gambar dekat sawah. Dia siap ada kereta api. Dia macam kereta api, landasan kereta api untuk jalan slow-slow dekat apa? Dekat sawah ni.